Cuti? Kalau nak cuti, siapkan kerja dulu sebelum hari raya. Siapkan kerja cepat. Kalau tak siap, jangan balik. Dengar tu. Masing-masing dah start busy dengan kerja masing-masing. Begitulah orang bekerja. Bila bos bagi arahan, kelam kabut sana sini. Semua orang nak cepat siap. Tapi ada juga yang steady je. Apa ada hal, esok masih ada. Relax. Bila nak cuti raya, memang lain macam sibuknya. Apa yang kau sangat bercakap tu? 2 kilo cukup. Akak nak 2 kilo Izzati, bes rendang. Macam itulah Ragam sebelum cuti raya. Baju raya belum beli lagi. Tengok-tengok ada sale last minute ke? Beg raya? Masih dalam wishlist. Kuih raya ada yang buat sendiri, ada yang main tunjuk-tunjuk je. Duit raya? Bajet belum habis kira lagi ni. Jalan raya? Boleh tahan jamnya nanti. Tu belum masuk cerita bab menu berbuka puasa lagi. Tak settle 30 hari. Tiap-tiap hari pening fikir nak masak apa. Resipi viral Khairul Aming lah, Cik Nom lah, Cik Roha lah. Lepas tu kau belilah ayam ke kambing ke lembu ke kerbau ke ular ke. Kau kukat ke basuh mesti kau rebus. Kau goreng, kau kukat habis susah kan masak ni baik. Semua masuk list. Tapi masaknya entah bila. Begitulah ragam kami cikgu-cikgu. Ragam manusia. Walaupun hari-hari dengan dunia pendidikan, hakikatnya kami pun manusia biasa. Kadang-kadang nak juga bercerita benda lain selain kerja. Tapi dalam sibuk-sibuk ni, walau apa pun, anak-anak didik tetap menjadi keutamaan kami. Sebagai seorang guru, hidup kami adalah tentang memberikan ilmu, mendidik dan membentuk generasi masa depan. InsyaAllah akan lahirlah pemimpin negara yang hebat suatu hari nanti. Namun, di sebalik senyuman dan keteguhan hati, ada juga kisah-kisah dan curahan hati yang jarang disingkap dan tidak selalu diceritakan. Semoga kami terus diberi kekuatan dan kesabaran dalam mencurahkan ilmu buat pewaris bangsa. RPH untuk minggu depan dah siap? Begitulah. Apa aku bebel kat sini? Alamak, RPH tak siap lagi ni. Aduh, lambatlah nak balik Penang aku ni nanti. Allahu Akbar. Walaupun banyak rintangan, halangan dan cabaran, namun begitu, tugas ini sangat dekat di hati kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Macam mana nak update ni? Nak Alamak jenis. Oh, salah. Okay. Hai